Jadi lampu meja boleh, jadi lampu camping pun boleh, jadi lampu kerja pun boleh. Yang ni lampu yang jenis portable, lampu yang multifunction. Jenis rechargeable, bateri habis korang tinggal charge je dekat sini. Cucuk je charger handphone. Dan dia ada siap-siap bateri indicator dekat bahagian belakang sini. Korang boleh tengok temperature warna dekat bahagian sini dan boleh tengok berapa bateri yang tinggal dekat bahagian sini. Dia punya warna ni korang boleh adjust dia punya temperature tau. Boleh jadi putih, boleh jadi orange dan boleh jadi kuning macam ni. Sebab LED dia ni jenis campuran putih dan orange. Dan dia ada banyak mood cahaya. Dia boleh jadi malam macam ni, boleh jadi lagi terang. Dan yang ni yang paling terang. Kalau korang guna waktu kecemasan, memang sangat function. Untuk gantung lampu ni sangat mudah sebab dia ada satu magnet yang sangat kuat dekat bahagian belakang sini. Kalau korang buat kerja, tampal je lampu ni dekat besi, boleh suruh terus dekat tempat yang korang buat kerja. Kalau korang nak lekat dengan tempat yang tak lekat dengan magnet, pakai je dia punya cakup macam ni. Dia punya cakup yang jenis tersembunyi. Kalau nak gantung dekat kemah, pakai dia punya cakup macam ni. Boleh jadi lampu utama bila korang camping. Kalau korang nak jadikan lampu meja boleh, kaki dia ni korang boleh buka macam ni. Boleh adjust angle cahaya. Jadi kalau korang nak cari lampu portable yang ada banyak function macam ni, korang boleh check lampu ni dekat link video. Macam-macam yang korang boleh guna bila ada sebiji lampu ni.